Bila ada apa-apa, siapa boleh buat? Saya, cik. Siapa boleh buat? Saya boleh buat. Faham tak? So, belajar untuk volunteer. Tapi kebanyakan kita punya mindset, kita punya cara. Kan? You belajar, kalau dekat makan gaji, bisnes makan gaji, nak tak volunteer? Jarang volunteer. Tapi kalau environment yang volunteer pula, nanti kat belakang orang cakap apa? Ini nak kipas bos ni, semua dia dah buat. Sebab apa? Kita dilatih macam tu tau. Kita dilatih, culture volunteer tu dah jadi negatif pula. Sedangkan bila you buat bisnes, itulah nombor satu you kena ada. Berapa banyak bisnes kadang-kadang kita dapat hasil daripada kita usaha bagi servis dulu, tak dapat duit tau. Kan? Kita buat kerja tak ada duit dulu. Lepas tu baru datang bisnes. Dan bagusnya pula kita ni ada peluang you buat benda tu tanpa keluar duit. Cuma effort sikit lah, masa kadang, tenaga kadang-kadang kan. Tapi bukan keluar duit pun. Tapi kena aware lah. Sebab tu kena aware. You jumpa prospek, kena kenal kawan ke pelik-pelik dengan dia. Mana ada hidup tak ada masalah? Faham tak? You trigger masalah aja, okey. Ini aku boleh bantu. Macam-macam. Contoh kat rumah kadang-kadang dia piping dia rosak lah, semua everything kena charge mahal lah, semua everything. So you ada orang yang boleh harap. Orang yang reliable. Kan? Dan deal dengan dia. Aku nak kenalkan kau dengan satu orang ni bagus ni, cuma satu benda je. Kau boleh tak bagi discount rate? Dia dapat quotation banyak-banyak ni, boleh tak bagi kurang sikit? You tolong negotiate. Kalau kau boleh bagi, aku akan recommendkan kau ramai orang lagi. Kalau you sebagai seorang businessman yang bagi service provider macam tu, ada orang refer macam tu dan orang minta discount rate dan dia tahu kat situ boleh datang banyak bisnes lagi, apa you buat? Bagi tak? Bagi. You nampak tak? So, yang ni dapat, tapi you tahu kena jaga ni kualiti. Kalau tidak, nama you, dia akan backfire. So, that's how macam mana dekat networking punya environment. Ada orang nak belajar, cik, boleh tak ajar cara macam mana nak close case besar? Close case besar ni, bukan close case pasal close case besar tau. Dia pasal macam mana you develop the way you buat kerja. Cara you buat kerja, macam mana you positionkan diri you, macam mana skill-skill special yang you yang you kena acquire untuk improve you punya service. Kan? Semalam hari Khamis. Hari Rabu saya meeting dekat TRX. So pakai baju biasa lah, pakai baju macam ni, pakai baju siap cuffling semua. Pergi kedai hardware. Kan? Sebab kontraktor saya punya tukang kata barang tak cukup. Pergi tolak troli. Tolak troli dengan banyak barang kan, boleh banyak pun tolak troli. Lepas tu ada orang tegur saya. Ni pasang untuk sendiri ke? Sendiri. Buat apa? Saya ada buat rest house kat Jana Baik. Oh, iya ke? Lepas tu abang kerja apa? Oh, saya miaga.